bergerak aku kan tengah tunggu. Enjoy lah dulu. Buat apa nak balik awal? Kat rumah dah ada orang buat kerja. Oh, yelah orang gaji tak bergaji kan? Kelas kan? Okeylah. Bye. Tak udah apa? Awak? Isi nak order apa? Lepas tu nanti bagi balik kat sini. Kau nak bayar pangkat, pergi dekat dia. Kejap awak. Awak shift malam kan? So, awak rasa besok pagi awak pergi tak kedai kopi yang awak satu pergi tu? Zah, layan Muhammad ni. Ya? Nak order apa? Dia beli kat sini. Dah jumpa dah Syakira? Tak. Mata tempat saya cari tak jumpa juga. Besar sangat ke kawasan pergi cari dia? Cari kat mana? Saya pergi sekolah tanya cikgu dia. Cikgu dia kata semalam datang tapi hari ni tak datang. Saya pergi library pun sebab saya tahu dia suka buat kerja sekolah kat situ. Pun tak ada juga. Habis? Kalau dekat sekolah tak ada, library tak ada, mana lagi? Melepaklah tu. Budak-budak zaman sekarang, kalau dah melepak, tak ingat dah nak pergi sekolah. Makcik tahu kan Syakira tu bukan jenis orang yang suka buang masa. Makcik yang besarkan kita orang. Jadi kalau makcik rasa Syakira suka buang masa, maksudnya makcik tak betul-betul kenal dia lah. Awak, takkan cakap macam tu dengan makcik. Ya, tak tu. Saya biadab, abang. Patutnya abang tanya makcik daripada awal, saya ni biadab ke tak? Dah. Sudah. Macam inilah Zakwan. Kau ambil satu lagi hari cuti. Pergi cari Syakira. Tak payah nak bertekak-tekak tak elok. Abang, saya tak kira. Saya nak abang cari juga rumah sewa. Kita dah kahwin kan? Jaga duduk dua orang dah. Ya Allah. Sepah-sepah. Ini tak kemas langsung ke? Aku pula yang nak kena masak. Tak breakfast lagi kan? Thank you lah bawakan roti ni. Honeymoon macam mana? Okey. Semua okey. Tapi hati ni tak tenang. Asyik teringatkan Syah je rasa macam nak balik awal. Kan Syah dah bagi tahu. Nanti pergi honeymoon, tenang-tenang, enjoy. Tak payah ingat pasal Syah langsung. Bukan dekat sengaja pun Syah nak ingat. Tapi tak sangka pula Kak. Sampai Makcik Aida sanggup halau Syah keluar rumah. Biarlah orang tu. Syah tak kisah pun pasal dia. Syah pergi mana? Berhari-hari akak call, akak cari merata-rata. Peliklah akak ni. Sibuk nak cari Syah kenapa? Akak kan tengah berseronok kat sana.
Yalah, Pak honeymoon dengan suami tercinta kan. Tak ada maknanya seronok lah Syah. Kalau hati ni asyik teringat kat Syah je. Thank you Kak. Bawa air, bawa roti untuk Syah. Mana Syah pergi selama ni? Akak call tak angkat. Akak cari merata-rata berhari-hari Syah. Kak, sepatutnya Kak kat sana fokus untuk suami tercinta Kak. Bagi sepenuh kasih sayang Kak untuk dia. Itu yang sepatutnya. Akak kan dah kahwin sekarang ni. Buat pula nak ingatkan adik Akak ni. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Balik rumah Mak Cik Aida. Balik rumah Mak Cik Aida? Tak nak. Sorry lah Kak. Anyways, thank you lah bawa roti, bawa kopi untuk Syah. Tapi, kalau nak jumpa, kita jumpa kat sini. Syah takkan balik. Mana boleh macam tu Syah. Cuba Syah bagi tahu akak dekat mana Syah duduk sekarang ni. Monster maju. Taklah Kak. Syah caw dulu Bye. Thank you Kak. Okay, salam dekat suami tercinta